Assalamualaikum. 12 Januari 2026. Apa khabar semua? Okey. Masih Muhammad Ilham masih join. Jangan lupa malam ni tolong share. Tolong share malam ni Tolong like, tolong share untuk Mr. Ura. Okey. Malam ni ada banyak panjang topik kita malam ni tau. InsyaAllah 1 jam. Alright, terima kasih IMEC. Wan, terima kasih Wan. Christina masih join. YT, anybody home? Ahmad masih join. Muhammad Hairul masih. Masya Allah, masih Hairul. WhatsApp group pun join malam ni live. Tak sama ke WhatsApp group dengan ni N92? Masya Allah, terima kasih N92. Muhammad masih. Wah, Muhammad. Waalaikumsalam. Like banyak-banyak malam ni. Like banyak-banyak. Bagi meletup. Pasal apa sekarang Mr. Ura dapat rasakan askar Israel yang bermain dengan di media sosial ni, Mr. Ura rasa mereka menang. Kerana apa? Banyak propaganda tipu sekarang dekat internet. Pok Sin masih join. Bos kita masih join. Wan Nasaruddin masih join. Perlis hadir. Masya Allah. Mumtaz Mansur masih join. Jangan lupa share. Kesian kadang-kadang bila orang padahal daripada Iran tau berita. Dia cakap bahasa Indonesia lah. Mungkin dia duduk kat Indonesia. Cerita terbalik pula. Dapat gaji ke apa? $5,000. Anda jangan lupa kalau anda menjadi askar mereka dalam internet, anda satu video anda post dapat $5,000. Nasaruddin. Ura. Adik masih join. Masya Allah. Marang. Jauh tu. Banyak ikan tu. Kopi ais masih. Kopi ais pula. Dia bagi kopi punya. Nur Azmi masih join. Jangan lupa like, share. Mr. Ura nak meletup malam ni. Video kita malam ni pasal Iran ni. Dengan sedikit tentang Rusia. Okey. Perlis. Okey. Kita mulakan lah Masin daripada Pontian. Terima kasih orang Johor. Terima kasih. Mr. Ura daripada Keluang ni. Keluang Johor. Tak kira lah daripada mana kan. Kita ni orang Malaysia. Kalau kena belasah dengan negara luar, kita sama-sama kena. Tak boleh lari punya. Azki, terima kasih. Kalau kena. Yang Harun, terima kasih. Alright. Umi Shun, terima kasih join. White Castle, terima kasih join. Sadli, terima kasih join. Rezeki dari Langit, terima kasih join daripada WhatsApp group. One Tuning. Banyak ni daripada WhatsApp group join ni. Dari Sabah, Masya Allah. Dulu banyak tau orang Sabah. Sarawak. Sekarang ni rasa macam kurang sikit. Tak tahu kenapa Dulu masa Mr. Ura punya first TikTok. Kan banyak orang Sabah. Kena ban. Nak cakap macam mana? Alright, kita mula Dari Perak masih join. Alright, kita mulakan. Desperado H masih join. Nia masih join. Mama masih join. Like tu lebih sikit. Love. Send Mr. Ura love. Tolonglah. Send Mr. Ura love. Lebih sedikit. Jari tu rajin sedikit. Barulah Mr. Ura dapat
Baru dapat tu. Terima kasih. Alright, kita mulakan berita kita hari ni dengan cerita Iran. Okey, ni daripada Mr. Ura. Ini daripada Mr. Ura. Berita daripada Mr. Ura yang Mr. Ura collect dari sumber-sumber yang terbaik. Dah sekian lama, dah bertahun Mr. Ura ambil dari sumber-sumber ni yang terbaik, sehingga kan kalau ada perang antara Iran dengan Israel, Mr. Ura akan bagi tahu anda sendiri secepat mungkin. Kerana apa? Sumber-sumber ni lah yang terbaik yang akan beritahu bila esok ke baru mereka akan inform. Okey. Join dari KL. Okey, masih join. Suhaimi, jangan lupa share, like. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Iran berkata mereka lebih bersedia dari perang 12 hari terhadap Israel. Okey, mereka dah bersedia. Mereka tak nak macam dulu lagi. Okey. Mereka bersedia. Bukan itu sahaja. Apa-apa yang terjadi dalam Iran pun mereka akan hadapinya dengan tabah. Okey, mereka dah bersedia. Bukan macam tempoh hari ketika serangan pertama, apa yang jadi? Satu hari 24 jam Iran punya internet terputus, blackout, kena hack. Kerana apa? Masa tu mereka menggunakan Starlink. Okay, mereka menggunakan Starlink. Masih Pak Hitam, Fatihah. Okay, Starlink. Jadi mereka kena hack. Dan hari tu 24 jam Mr. Ura pun tergangah. Macam punching bag. Macam punching bag. Tak berlawan. Macam siapa? Macam Venezuela lah. Okey? Macam Venezuela. Kena macam punching bag. Jadi Mr. Ura tak berani cakap apa-apa. Okey? Tak berani cakap apa-apa. Kerana apa? Mesti ada sebab. Rupanya mereka menggunakan Starlink dan kena hack. Jadi sekarang Iran menggunakan Baidu, China. Jadi macam mana nak kena hack? China punya kan, mereka gunakan internet. Pandai juga Iran. Terpaksa. Dan 2-3 minggu ni kita lihat kapal kargo daripada Rusia tak henti hantar. Apa dalam kapal kargo tu pun kita tak tahu. Okay, kita tak tahu apa dalam kapal kargo tu, tak henti hantar ke Iran. Jadi ini adalah bantuan daripada Rusia. Kalau daripada China pun Mr. Ura rasa lebih baik mereka hantar ke Rusia dan selepas tu Rusia hantar ke Iran kerana lebih dekat untuk Mr. Ura lah. Jadi dalam kapal kargo tu kita tak tahu barang apa. Tapi anda pun tahu kan barang apa kan. Dan 2 hari lepas ni berita 2 hari lepas tak silap Mr. Ura. Semalam, berita semalam pagi Mr. Ura buat dalam WhatsApp group menunjukkan di mana Ursula, Presiden EU, dia berada di Syria. Okay, berada di Syria. Dan dia komen, Iran kena buka mereka punya saluran internet kepada dunia. Okay, untuk macam-macam lah dia cakap. Saluran internet kepada dunia. Iaitu membenarkan dunia tahulah apa yang terjadi di Iran. Propaganda yang mereka buat untuk menjatuhkan Iran. Jadi benarkanlah. Siapa nak bagi engkau lagi kebenaran macam ni nak hancurkan negara aku? Siapa nak bagi engkau lagi kebenaran? Tak,
tak benarkan. Iran tak benarkan. Kerana Stalin juga sekarang cuba masuk. Okey, cuba masuk ke dalam Iran. Mereka nak masuk untuk hack. Tapi Iran jamkan mereka. Tak bagi masuk. Kerana apa? Kalau mereka dapat masuk, lagi teruklah Iran kena hack dengan mereka apa semua. Jadi Iran tak benarkan. Sebab tu mereka kata Iran tak adil. Nak menutup apa saja yang terjadi di Iran. Dan mereka berbincang macam-macam. Anda bayangkan Jolani ni memang nak cakap apa, menyedihkan lah senang cerita Jolani ni. Jolani ni kira Syria, kalau nak cerita pasal Syria, memang menyedihkan lah apabila anda pun tahu Bukit Golan dah kena jual dengan Israel. Dah tak ada apa-apa lagi. Walaupun ada yang melawan, tapi memang orang cakap gerila lah, perang gerila lah di sana, di Syria, yang mampu mereka lakukan. Dan juga sekarang Trump baru saja melancarkan perang habis-habisan terhadap ISIS di Syria. ISIS ni mereka yang bawa masuk. ISIS, Al-Qaeda, mereka yang bawa masuk dengan Jolani masuk ke Syria. Sekarang ni apabila mereka dah masuk, dah letakkan kaki, dah menang, dah dapat kerajaan, sekarang mereka pula diburu. Macam mana tu? Terbalik kan? Perang besar-besaran US terhadap ISIS di Syria. Kerana apa? Mereka tak nak tukar polisi. ISIS tak nak tukar polisi. Polisi mereka mula-mula, sebelum mereka ke Syria, mereka kata apa? Nak sampai ke Israel, Jerusalem. Tapi bila dah habis madu, sepah dibuang. Inilah terjadi. Kalau sepah dibuang je tak apa, meninggalkan ini terus kap, habis. Jadi janganlah jadi pengikut mereka lah, lagi bagus. Dan serangan pertama, ingat serangan pertama Israel terhadap Iran, mereka cuba membunuh seberapa banyak orang-orang penting Iran. Okey, beberapa banyak orang-orang penting Iran. Ini yang mereka cuba lakukan. Itu serangan yang pertama. Mereka berjaya. Tapi dengan cepat Iran mengganti tempat-tempat kekosongan orang-orang penting mereka dalam masa 1-2 hari. Okey, untuk mengemudi Iran ketika itu. Mereka berjaya menyerang Iran dari dalam, bukan dari luar. Bukan serangan Israel dari luar yang membunuh kebanyakan pemimpin-pemimpin, askar-askar penting yang berpangkat di Iran. Bukan, daripada dalam. Mereka menggunakan drone. Malah ada seorang pencuri, ini cerita yang terbaru lah. Seorang pencuri yang ingin mencuri di sebuah rumah di Iran. Dan apabila dia cuba nak mencuri, sekali dia nampak rumah tu dah macam store drone. Dia report polis lah. Kira nasib dia baik lah. Dia dapat memberi information kepada kerajaan yang rumah itu ada tempat pembuatan bukan buat drone. Drone ni mereka sambung-sambung je. Terus mereka gunakan. Tak payah nak buat kilang besar-besar, tak payah. Semua mereka akan pasang siap drone ni. Ketika perang di Rusia pun sama. Bukan drone ni nak kena buat, tidak. Pasang siap. Okey.
Jadi dia dapat bagi information. Maknanya kalau perang lagi sekali, taktik yang sama mereka akan gunakan. Taktik yang sama mereka akan gunakan terhadap Iran. Dan beberapa minggu, tak silap Mr. Ura, dalam 2 minggu ni lah, Turki ada pergi ke Iran. Wakil Turki ada pergi ke Iran berjumpa dengan pemimpin Iran. Dan mereka sebelum tunjuk perasaan ni berlaku, sebelum tunjuk perasaan ni berlaku, jadi Turki ada pergi ke Iran dan memberi information iaitu akan ada serangan seperti tunjuk perasaan ni yang agak ganas, yang bersenjata, yang akan berlaku. Nampak connection Turki dengan Iran dan apa yang akan berlaku. Dan yang mendalangi ni biasa Israel lah yang mendalangi ni. Israel punya 3 angka, 3 abjad pun sama juga. Kita jangan panggil nama dia, kita panggil 3 abjad. Kalau tak kena ban. Jadi apa yang mereka plan menggunakan ahli PKK di Iraq. Okey? Mereka menggunakan ahli PKK di Iraq. Dan mereka nak jadikan tunjuk perasaan ni adalah menunjukkan yang rakyat membenci Iran. Rakyat membenci Iran. Mereka nak tunjuk dengan keganasan. Okey. Ini fakta. Fakta. Kau ahli PKK. Okey. Kau daripada Iraq, kau datang bantu Israel. Serangan yang kau lakukan ni sama macam Israel. Iaitu salah satu dia 25 masjid terbakar. Kau bakar masjid. Kau bakar Quran. Macam sama apa yang mereka lakukan dengan Gaza. Taktik sama. Bakar masjid, bakar Quran, bakar church. Sama. Bunuh kanak-kanak dan wanita. Bunuh kanak-kanak dan wanita lagi. Bunuh polis. Di Ifshahan, Governor Ifshahan berkata 30. Ini di Ifshahan saja. 30 polis mereka terbunuh. Mereka bersenjata, teman-teman. Mereka ni bersenjata. Bukan kosong datang. Mereka bakar hospital. Boleh ke kau penunjuk perasaan, kau rakyat Iran, kau nak bakar hospital? Boleh? Boleh ke? Saya ulang tanya dengan anda semua. Fikir balik. Takkanlah rakyat Iran nak pergi bakar hospital? Tunjuk perasaan. Pernahkah anda dengar dekat negara jiran kita tunjuk perasaan dah bakar hospital? Bakar masjid. Pernah ke? Bakar temple ke? Apa ke? Pernah ke? Jadi, taktik yang sama mereka gunakan di Gaza. Jadi, ini fakta. Bahawa apa yang terjadi di Iran sekarang, okey, memang dialah taktik dia. Dan yang PKK tu dah kena makan dedak. Dedak, mesti besar punya dedak ni. Mesti besar dedak dia dapat. Dengan bawa senjata masuk dalam Iran. Ada yang balik hari lah. Daripada Iraq balik hari. Macam pergi Panchkat tu. Inilah yang terjadi di Iran. Tapi Alhamdulillah, Iran dapat kontrol apa yang terjadi. Masih dalam keadaan terkawal. Dan mereka memburu 3 abjad Israel. Kita start ni kita panggil 3 abjad. Okay, kita panggil dia 3 abjad juga.
seperti 3 abjad dekat Uncle Sam. Okey. Dan bukan saja Israel memberikan bukan saja Turki memberikan information yang PKK masuk campur dalam hal ni. Okey. Malah Saudi, Iran dan Turki buat meeting baru-baru ni saja. Dalam 2-3 hari ni. Okey, 2-3 hari ni mereka buat meeting dan masih Suhaimi, jadi mereka buat meeting iaitu mereka nak memperkuatkan Syiah Islam di Middle East. Ialah serangan-serangan yang mereka lakukan di Iran. Maknanya Syiah Islam tu dah tak ada lagi dalam jiwa mereka sehingga bakar masjid. Bukannya Iran sembahyang dalam masjid dekat tengah-tengah ada patung, tak ada. Sama juga macam masjid kita. Jadi mereka nak memperkuatkan Syiah Islam. Jadi Turki dah membantu Iran, malah Saudi juga membantu Iran tanpa disedari. Bagaimana di Yaman mereka perambat ketua pemisah Israel yang diberi dedak, dah lari dah pergi dekat Somaliland, dah lari dah. Sekarang ni mereka tengah nak hancurkan pemisah-pemisah ni dekat Yaman. Bukan saja Saudi, malah Houthi pun bersama-sama menyerang mereka. Tak nak Israel ni duduk di kira dia punya power dekat Middle East ni semakin berkembang tau sepatutnya. Tapi mereka nak bantutkan sedikit. Kalau tak ada nanti negara Arab tidak akan aman dan damailah. Okey, jangan lupa like, share teman-teman. Bantu Mr. Ura malam ni, okey? Dan anda lihat sekarang ni, mereka nak jatuhkan Iran seperti mana mereka jatuhkan Venezuela. Modal tak banyak. Rampas kuasa, jatuhkan, kidnap, jalan. Tapi Iran ni mereka nak rakyat mereka sendiri yang jatuhkan kerajaan Iran. Bukan saja kerajaan, Ayatullah Khamenei juga mereka nak jatuhkan. Sebab tu mereka cuba perang bajet. Kan modal tak banyak. Tapi Mr. Ura dapat rasakan macam tak boleh. Iran ni kebal. Pasal apa? Rakyat dia memang sokong Iran memang habis-habisan lah. Memang kebal sikit Iran ni. Memang susah nak dijatuhkan dengan seperti Venezuela, seperti Libya mula-mula mereka nak jatuhkan Gaddafi. Macam ni lah mereka buat. Taktik mereka sama. Syria juga mereka cuba lakukan macam ni. Taktik yang sama. Kerana bajet. Kerana mereka baru perang teruk-teruk. Jadi, bila mereka boleh perang dengan Iran? Bila masa? InsyaAllah Mr. Ura akan inform anda yang paling cepat. Kalau anda join WhatsApp group. Okey? Besok perang hari ni Mr. Ura bagi tahu. Okey, kalau join. Dan kalau kita lihat pemimpin Iran
tidak komen walau sekalipun untuk minta bantuan China, minta bantuan Rusia. Tak pernah komen. Masih Razif. Tak pernah komen walau sekalipun. Kenapa? Bukan mereka ni bermegah. Mereka tak bermegah. Mereka tahu kemampuan mereka. Mereka tahu kemampuan mereka. Mereka tak payah menggunakan jet pejuang nak menyerang satu-satu negara. Tak perlu. Tempoh hari ada satu orang bagi information kat Mr. Ura yang B-12 US dah terbang ke Iran. Tak perang-perang pun. Maknanya anda kena tipu. Berita yang anda dapat tu tipu. Memang serangan Uncle Sam tempoh hari yang pertama, mereka menggunakan B-12 mereka daripada negara mereka terus direct flight sampai ke Iran. Mereka tabur bom. Macam tu. Ini Mr. Ura dapat information daripada WhatsApp group ke apa, lebih kurang macam tu lah. Tak jatuh-jatuh ni. Tak jatuh-jatuh. Bukan jet pejuang tu parking dekat Saudi ke, dekat Qatar ke, tak. Pasal pesawat tu adalah pesawat keagungan mereka. Keagungan mereka yang terbaik untuk mereka dalam dunia. Jadi semua parking dekat sana. Tak parking dekat Israel ke, tak parking kat Qatar ke, tak. Mereka semua parking kat US kerana tu long distance jet pejuang. No problem. Jadi kadang-kadang information yang kita nak dapat ni pun nak penting juga. Okay. Jadi Iran tak minta bantuan dengan Rusia, tak minta bantuan dengan China. Dan juga Iran juga berjanji yang mereka akan menggunakan misal mereka yang terbaru. Yang terbaru. Ya, yang tempoh hari serangan dekat Ukraine tu, Oreshnik missile. Tapi yang agak terbaru. Kerana apa? Dia lebih laju sedikit daripada sebelum ni. Okay, kau nak tahan, dah tak boleh tahan. Jadi Iran akan gunakan misal yang terbaru. Seperti yang serangan yang terakhir Iran lancarkan. Mereka gunakan misal yang terbaru sehinggakan ada general Israel dan askar-askar dia sembunyi dekat bawah tanah. Semua habis. Bunker buster. Okey, lepas ni kalau kita lihat sebelum ni serangan Iran, kalau anda lihat terhadap Israel, okey, mereka memecahkan bangunan. Okey, memecahkan bangunan macam sompek-sompek lah bangunan-bangunan dekat Israel ni kebanyakannya. Tapi kali ni bunker buster. Macam Rusia punya hypersonic missile Kim Jong missile lah misalannya Ini bangunan. Okey. Mereka nak runtuhkan satu bangunan. Jangan cakap Mr. Ura happy pula. Kan ada hari tu, tempoh hari, nanti kita cerita panjang. Tempoh hari ada satu orang, dia komen. Tak tahulah dia daripada negara mana, dia komen, dia cakap, Mr. Ura support Palestin. Mr. Ura kalau cerita pasal Ukraine, Mr. Ura ketawakan. Orang awam yang terbunuh. Nanti Mr. Ura cerita panjang. Ini cerita pasal bunker buster Rusia. Rusia punya Kim Jong missile. Okay? Apabila dia dijatuhkan, dia jatuh tak ada kat tengah-tengah. Dia jatuh kat kiri, kat kanan. Pop! Bangunan runtuh. Macam tu lah. Dia kat bawah tu, dia korek. Jadi bunker buster. Pop! Bangunan runtuh.
Mungkin lepas ni Iran akan memperkenalkan senjata mereka yang terbaru, bunker buster. Jadi siapa yang sembunyi dekat bawah tanah tu kira terus duduk kat dalam kubur, taruh batu nisan je lah. Macam dekat apa tu, yang kapal terbang langgar bangunan tu, ingat tak? Terus dia buat taman bunga kat atas tu. Lebih baik lah. Waalaikumsalam. Jangan lupa share teman-teman. Bantu Mr. Ura. Alright. Inilah yang Iran akan perkenalkan dekat dunia. Jadi kalau kau nak rasa, try lah. Dan juga mereka ni kata, tunjuk perasaan dekat Iran, berganas. Habis tunjuk perasaan kat tempat kau macam mana? Sampai kat dekat Israel tempoh hari, dalam berita WhatsApp group Mr. Ura, menunjukkan gambar di mana seorang penunjuk perasaan dekat Israel kena langgar dengan bas. Kena lenyek dengan bas. Orang tengah tunjuk perasaan kena lenyek dengan bas. Sampai macam tu punya ganas. Ada orang tahu ke? Dunia kecoh tak pasal ni? Tak. Kenapa sampai macam tu punya teruk? Tunjuk perasaan dekat sana. Ada orang tahu ke? Kenapa? Tak. Pasal mereka ni tak tahu nak cakap macam mana. Cerita nak jaga tepi kain orang. Kau punya kain dalam pun kau tak jaga. Kau di dalam kain pun kau tak jaga. Kerana tunjuk perasaan kat Israel. Kerana apa? Kerana penganut Yahudi, bukan Yahudi Yanis mayonis tu Yahudi mayonis tu kan, dia bukan mayonis dia Yahudi je, ortodok kat sana, tak setuju untuk join ICF, join askar mereka. Sebab tu mereka menunjuk perasaan mereka tak nak berperang. Okey, tunjuk perasaan. Habis yang dekat Uncle Sam tu tunjuk perasaan. Ice baby, tembak orang, kerana tangkap pelarian semua kat sana. Ada kecoh ke? Tak ada. Tapi kalau kat Iran, kecoh. Trump cakap akan membela nasib penunjuk perasaan. Bukan penunjuk perasaan. Mereka takut 3 abjad Israel tu kena tangkap dekat Iran. Kena tangkap. Sekarang mereka kena buru. Orang macam ni kalau dah buat ganas macam ni, aduh, jangan bagi can. Terus bagi 29B. Terus habis cerita. Kau tunjuk perasaan, tunjuk je lah. Yang kau nak bunuh orang buat apa? Orang awam buat apa? Kau nak bakar hospital buat apa? Kau nak bakar masjid buat apa? Ada ke? Tapi surah tak dengar pula. Mereka bakar church. Tak dengar lagi mereka bakar church. Bakar masjid je. 25 masjid kena bakar. Ni yang Mr. Ura dengar. Okey. Perang pertama mereka tak berjaya. 12 hari tu, bulan Jun, mereka tak berjaya. Dan perang kali kedua ni, confirm tak berjaya. 12 hari je perang. Macam makan koci hari-hari dah habis. Hari-hari dah habis. Hari-hari mereka angkat kain putih. Cakap dengan Uncle Sam, cukup, aku dah tak boleh tahan lah. Cakap Iran berhenti lah. Berhenti, aku dah tak boleh tahan. Betul, 500 orang terbunuh, ya. 500 orang terbunuh. Macam mana tu? Adakah tunjuk perasaan tu pijak-pijak orang? Tidak. Menggunakan senjata. Daripada mana mereka dapat senjata ni? Daripada mana?
ini nak menjatuhkan rejim di Iran. Dan yang Shah tu, yang nak gantikan Ayatullah Khamenei tu, tengah tunggu kat luar. Oh, okey. Lepas kau dah rampas kuasa, dah jatuh, aku nak masuk. Habis nak masuk, macam Venezuela pula. Yang macam Venezuela, mereka ingat nak masukkan mereka punya patung. Sekali Trump cakap apa? Oh, patung ni tak guna lah, tak famous lah. Dah terpaksa nak cari ganti mana. Polis tembak ke? Okay, nanti Zamzuri boleh dengar lah Mr. Ura punya berita ni balik. Jadi Mr. Ura dah bagi tahu daripada tadi apa yang terjadi. Tapi yang Mr. Ura kata, polis pun kena bunuh, 30 orang terbunuh dekat Ifshahan. Sahaja 30 orang polis terbunuh. Kerana yang tunjuk perasaan ni menggunakan senjata, mereka dari luar. Daripada luar, ada yang daripada Iraq, yang dapat dedak dari Israel untuk tunjuk perasaan ni. Awak dengar balik video Mr. Ura hari ni, nanti Mr. Ura upload balik. Alright? Okay. Memang duit Iran jatuh 40%. Inflation Iran pun naik 42%. Tapi mungkin Iran boleh minta tolong dengan China untuk bantu dia. Tapi Iran dah biasa benda ni. Dia dah bertahun-tahun, dah berpuluh tahun kena sekatan ekonomi oleh Uncle Sam, jadi dia tak heran. Okay, mereka boleh berdikari sendiri. Yang penting mereka survive. Masih Abang Roy, mereka survive. Ini yang penting. Mereka memang, anda bayangkan mereka berapa lama. Mereka berapa lama berperang. Iraq dengan Saddam Hussein. Mereka berperang. Dengan Saddam Hussein mereka berperang. Berapa lama? Itu pun mereka boleh bangunkan mereka punya sistem senjata. Persenjataan. Ini yang terbaik. Okey? Ini yang terbaik. Ini yang mahal. Aku berdoa lah Malaysia secepat mungkin lah bangun lah persenjataan. Paling murah pun buat drone. Buat drone lah boleh terbang 50 ke 60 kilo warhead ke bawah. Cukup lah. 50-60 kilo buat drone sendiri. Cukup lah. Alhamdulillah. Persediaan. Kerana zaman sekarang zaman perang drone tau. Drone. 50-60 kilo warhead ni Hamas dah pakai. Hamas dah pakai. Tolonglah Malaysia. Kalau Iran menghadapi US daripada Zamzuria. Kalau Iran menghadapi US, Israel, Eropah boleh tahan ke? Ya Allah. 12 hari tempoh hari perang, dengan siapa mereka perang tu? Dengan siapa mereka perang? Hari ini serangan berhenti. Yang 12 hari perang dengan Iran tu, Israel dah tak boleh tahan. Besok senjata daripada Jerman semua dah sampai dekat Israel lah. Tahu tak? Besok senjata daripada Jerman semua dah sampai. Masuk ke Israel. Sampai macam tu bantuan. Habis Jerman tu siapa? Eropah lah. Senjata apa mereka pakai? Senjata siapa mereka pakai? US. Uncle Sam. Jerman. France. Mereka pakai senjata Eropah lah. Ini pun dah tak boleh tahan dah. Waktu Mr. Ura cakap, Iran nak berperang, misail mereka, dia punya general dekat dalam toilet pun boleh tekan butang terbang. Daripada rumah dia terbang pergi dekat Israel. Tak payah jet pejuang jatuhkan misail ke apa ke.
Awak tahu tak, awak gunakan jet pejuang ni, berapa ribu kilometer awak boleh sampai? Peluru tu, berapa ribu? Kalau Rusia, China, Iran, ya Mr. Ura. Rusia, China lah Mr. Ura percaya. Dia punya jet pejuang boleh sampai. Beribu kilometer boleh sampai kat rumah awak. Jet pejuang dia kalau lancarkan. Kalau Iran, belum ada lagi. Okey. Iran punya misil dilancarkan, general tengah buang besar, tekan butang, pop, terbang. Macam ni mereka gunakan. Daripada rumah dia punya toilet pun boleh terbang. Israel, US, jet pejuang. Sebab tu mereka punya kelemahan tu. Jadi mereka boleh menang, tak boleh menang. Alright. Ni tempoh hari Mr. Ura ada buka fan club dekat dalam TikTok. Mr. Ura rasa Mr. Ura nak keluar balik. Pasal Mr. Ura terlalu sibuk buat video untuk WhatsApp group. Wasabi group. Hari-hari berita untuk anda RM30 setahun. Jadi kalau nak join, masuk dalam tu. Kerana TikTok ni hari-hari nak kena buat live ni. Nanti bila-bila masa akaun ni boleh kena ban Mr. Ura sedih Dulu dah pernah kena ban. Lepas tu YouTube pula algorithm dia tak naik-naik Subscriber tak naik-naik, sedih. Dah berapa tahun, dah dekat 4 tahun buat video tak naik-naik. Macam kena kontrol. Sebab tu Mr. Ura lagi suka buat WhatsApp group, lagi happy lah. Orang cakap penat lelah tu, orang cakap happy lah. Orang cakap ada jugalah, walau tak banyak kan. Alright. Jadi Mr. Ura tak nak nak keluar balik. Mr. Ura tertekan, nak minta maaf Dan ketika Argentina menghadapi masalah ekonomi, apa jadi? Trump pula bantu ekonomi mereka, barulah Argentina punya ekonomi naik dan presiden yang pro US tu menang pilihan raya. Tapi Iran tak minta bantuan siapa-siapa, walaupun tengah tak berapa baik ekonomi mereka. Mereka tak dah dia panggil hyperinflation. Mereka masih belum sampai ke tahap hyperinflation. Dia masih steady lagi lah Iran. Dan Iran dapat bantuan daripada China, okey? Dalam diam. China mencintai Iran. Kerana apa? Setelah Venezuela problem, China tahu minyak yang mereka beli daripada Venezuela sebanyak dalam 25% minyak Venezuela. Minyak Venezuela ni grade A tau. Jadi mereka tak dapat. Kan? Uncle Sam pun cakap, Trump cakap, kalau kau nak beli dengan aku boleh. Trump cakap, nak beli dengan aku boleh. Maknanya beli nak kena pakai US dollar. Tapi China mengambil jalan, iaitu membeli dengan memanggil syarikat-syarikat besar dekat China membeli daripada Iran. Okey, adakah akan ada masalah? Mr. Ura rasa jauh. Kerana apa? Sekarang ni tiap-tiap tahun China, Iran dan Rusia melakukan latihan dekat Selat Hormuz tu, melakukan latihan perang untuk menjaga kapal-kapal dagang mereka yang ke Iran dan China. Mereka akan menjaga dengan baik. Jadi buat sementara waktu ni takkan ada masalah. Okey, ni komen yang tempoh hari daripada seorang orang dekat YouTube lah. Dia cakap, bro kenapa gembira? Jadi bro setujulah dengan Rusia menghentam warga sipil dan bunuh warga-warga sipil. Bro gembira kesengsaraan rakyat-rakyat yang tak berdosa dibom, dibunuh, dihancurkan di Gaza. Bro gembira? Memang tak gembira lah. Tapi kalau di Palestin, bro mengutuk
Israel. Genocide. Tapi kalau giliran Ukraine diperlakukan genocide oleh Putin, bro mengata satu berita gembira. Prinsip apa yang bro nak tunjukkan kepada orang di sini? Di Palestin, bro menunjukkan prinsip membenci keganasan berlaku atas rakyat bermasalah. Dan Ukraine, anda menunjukkan prinsip kegembiraan di atas kesengsaraan rakyat. Anda ni baru kenal Mr. Ura ni. Sekejap Mr. Ura nak jawab dia punya mesej hari ni. Mr. Ura minum air dulu. Panjang cerita dia ni. Tekan like sikit. Jari-jari manis tu tekan like untuk Mr. Ura. Kasih boom. Video malam ni. Dah 46 minit tau. Mr. Ura dapat rasakan malam ni dekat 1 jam. Lebih sedikit lah. Malam ni, okey? Okey. Setiap kali Rusia nak menyerang satu-satu bandar. Okey? Menyerang satu-satu bandar, dia akan buat announcement. Announcement iaitu mengarahkan orang-orang yang berada di bandar tu untuk keluar daripada kawasan yang nak diserang. Keluar. Ada yang degil, ada. Tapi kalau bangunan-bangunan tinggi, mereka lari. Kalau ada bangunan-bangunan tinggi, terima kasih Hero Black. Ada bangunan-bangunan tinggi, mereka lari. Rusia bagi amaran dan mereka akan keluar sama ada kau nak ke arah Ukraine atau kau nak ke arah Rusia. Kalau kau ke arah Rusia, mereka akan buka jalan, kau akan masuk, kau akan duduk dengan selamat. Ini ketika baru perang. Masih Anwar, masih Zul. Ini ketika baru perang. Okey, ketika itu kalau ada bangunan tinggi, Rusia kasih runtuh habis. Kontraktor daripada China datang bikin rumah baru. Rumah flat baru untuk mereka. Tapi kali ni, Rusia fikir, ini rugi ni kalau aku runtuhkan bangunan-bangunan tinggi. Kerana apa? Bangunan-bangunan tinggi ni lah yang askar Ukraine akan sembunyi. Akan sembunyi dan akan mempertahankan bandar tu. Bukan senang Sebab tu dulu Rusia runtuhkan. Sekarang tak. Kalau anda lihat sekarang gambaran-gambaran yang diberi dekat Ukraine ni, bangunan-bangunan tinggi, rumah-rumah flat ni semua berretak-retak lah. Tapi boleh dibaiki. Bangunan-bangunan ni boleh dibaiki lagi dan boleh diduduki. Kalau sekarang. Okey. Jadi Rusia macam tempoh hari. Okey, tempoh hari serangan terhadap tempat simpanan gas dan juga bukan gas saja dan juga ada command center. Ada command center dan juga kilang membuat drone yang menyerang rumah Putin. Kata Rusia. Information daripada, bukan information kat warung kopi Rusia. Ini bukan information daripada warung kopi Rusia. Ini daripada information daripada tentera Rusia lah. Orang cakap ada tempat buat drone yang nak menyerang rumah Putin dan juga command center. Okey, kalau kau dah tahu ada command center, kau tahu tak siapa yang kerja kat situ? Kau tahu tak? Command center bukan Ukraine ni, yang command mereka bukan orang Ukraine. Yang command mereka adalah NATO. Bukan NATO, Naruto. Yang command mereka Naruto. Yang command mereka ni. Jadi itu pun Rusia telefon, pergi kat embassy dekat Rusia, dekat US, embassy US dekat Rusia, bagi tahu aku nak serang macam ni. Jadi clear kan, kalau ada kalau ada kau punya askar kat dalam tu keluar, aku nak pakai ni, orange ni.
Jadi, dia Assalamualaikum dulu. Kalau anda cakap banyak orang meninggal lah, orang awam. Lain lah kalau Ukraine, Patriot missile tu untuk mempertahankan daripada senjata, daripada misil Rusia. Tak, mereka gunakan untuk bom orang awam dekat pasar apa semua. Apa sebelum perang Ukraine ni, apa jadi dengan 4 region yang dekat Ukraine yang Rusia cakap lepaskan. Jangan bunuh orang-orang kat situ. Orang-orang awam yang kau bunuh ni. Kenapa orang-orang yang 4 region ni, rakyat-rakyat dekat 4 region ni hanya minta berbahasa Rusia? Dia minta berbahasa Rusia. Dia minta beragama seperti Rusia, Ortodok. Itu saja. Ukraine dan Uncle Sam dengan Ally kata tak boleh. Kau tak boleh beragama Rusia, kau tak boleh berbahasa. Nak menjadikan alasan mereka bunuh berapa ramai orang awam kat situ. Tak ada orang cakap apa-apa pun. Berapa lama mereka buat kerja ni, tak ada orang cakap apa-apa pun. Habis Rusia. Sebab tu Mr. Ura ada beratus video live. Pergi tonton, tengok balik, baru anda tahu. Jangan main komen je kalau baru kenal. Baru kenal jangan komen aja. Dan kenapa perang-perang dunia ni terjadi? Habis Ura dah cerita. Tengok video lama-lama, jangan malu-malu. Jangan main sondol je. Mr. Ura happy. Siapa cakap aku happy? Habis dah cakap macam mana? Seluar dalam askar Ukraine pun pakai apa? Pakai Naruto punya standard. Baju apa semua mereka punya. Tahu tak? Mereka memang mereka nak berperang dengan Rusia. Menggunakan Ukraine sebagai kuda dia. Menggunakan Ukraine sebagai kuda askar Ukraine. Sekarang anda tahu tak? Ukraine sekarang tengah terdesak. Sampai budak umur 18 tahun nak kena pergi perang. Dah terdesak dah. Dah terdesak sangat. Kenapa? Tak ada lagi siapa nak pergi perang dengan dia. Perang untuk dia. Tempoh hari askar Al-Qaeda mau pergi Ukraine nak berperang dengan Rusia. Balik. Kenapa? Tak bayar gaji. Anda tahu ke cerita tu? Video-video Mr. Ura yang lampau tu ada semua cerita. Askar Al-Qaeda pergi sana perang. Ingat gaji kecil besar gaji. Habis tak bayar macam mana? Sampai macam tu korup negara Ukraine. Sekarang banyak wanita, perempuan lari keluar daripada Ukraine. Minta maaf cakap Ini minta maaf Mr. Ura cakap. Ini bukan apa anda fikir. Rakyat Ukraine yang lari di negara Europe. Okey? Seperti pelarian Rohingya ke apa-apalah. Okey? Negara EU terima mereka. Ini aku respect negara EU. Aku respect negara EU. Aku respect. Apa? Mereka terima pelarian Ukraine ni. Mereka happy. Kenapa? Boleh bayar gaji murah. Tapi mereka masih bekerja. Boleh kerja. Untuk sesuap nasi. Bukan sebagai pelarian. Ini aku respect negara EU. Fikir-fikirkanlah. Jadi mereka tu pelarian tu. Jadi mereka lari. Dan mereka takkan balik ke semula ke Ukraine. Sebab tu kadar kelahiran kat Ukraine pun dalam 300 tahun paling kurang sekarang. 300 tahun dulu lagi banyak. Sekarang dah teruk. Pasal apa? Kalau anda pergi dekat belakang Kiev ni, bandar-bandar kat belakang Kiev, sampai kat Poland apa semua kan, dekat Eropah ni, anda bawa motor jalan-jalan dekat bandar-bandar dia ni kan,
Anda lihat kiri kanan, tak banyak lelaki lah. Lelaki dah kurang. Mana lelaki mereka? Semua dah pergi kat medan perang. Lepas tu mereka terpaksa menggunakan askar yang berumur 18 tahun. Janji pandai tembak 3-4 hari, okey, pergi perang. Lepas tu bagi dadah yang tak pernah dunia pakai perang dunia ni. Mereka tak pernah pun lihat. Rusia tak pernah nampak dadah ni, dadah yang mereka gunakan. Bukan macam dulu lagi mereka, insya-Allah, Bismillah, tak tahulah. Mungkin mereka pakai ais ke apa zaman dulu kan. Pakai ais ke apa, makan 3-4 hari tak tidur, terang tak perang. Bukan apa Rusia kata. Ini adalah dadah terbaru. Sampai dengan mereka pegang senjata, jalan aja sampai ke askar Rusia. Tak tembak, tak apa. Macam mereka tak ingat lagi apa yang mereka lakukan. Sampai macam tu tau. Askar Ukraine kena. Bayangkan. Perang ala baru. Anda tonton kan video macam mana drone pun boleh kejar anda, macam anjing kejar anda. Sampai macam tu tau. Sampai macam tu. Macam drone ni macam anjing. Kat tepi pokok pun boleh kejar macam tu. Boleh membunuh seorang manusia. Boleh menghancurkan sebuah kereta tank. Sampai macam tu. Dekat Rusia. Inilah yang terjadi dekat Ukraine. Anda ingat apa? Waalaikumsalam. Adri Hamid masih join, okey? Inilah yang terjadi di Ukraine. Awak ingat saya tak simpati? Saya simpati. Tapi anda nak kena buka minda. Venezuela nak join BRICS. Buka otak ni. Ukraine nak belasah Rusia, belasah BRICS. China, mereka nak belasah BRICS. Iran, mereka nak belasah BRICS. Indonesia sekarang tengah kecoh pasal ekonomi. Mereka nak belasah BRICS. BRICS. Pandang, taruh kat otak ni. Bukan kesian ke apa. Mereka tak, kesian ni mereka tak penting untuk mereka. Tak penting untuk mereka. Warmonger, Zionis, dia apa semua. Apa mayonis ni semua tak penting untuk mereka. Siapa dekat Ukraine, mereka tak penting. Mereka bagi. Selagi mereka boleh bagi senjata, mereka bagi. Last kali mereka bagi pistol je. Dah tak ada senjata lain, mereka bagi pistol je lah. Pun jalan juga. Tapi Rusia dah membuktikan dekat Marinka. Ketika perang di Marinka, Rusia nasihatkan Israel, kau tak pernah perang gerila. Kau nak perang dengan Hamas, kau tak pernah perang gerila. Aku dah perang gerila dekat Marinka, Ukraine. Anda bayangkan bandar tu jadi padang jarak, padang terkukuh. Askar Ukraine keluar daripada bawah tanah ni. Sampai macam tu keadaan di Marinka. Kalau siapa-siapa dengar berita Mr. Hura yang dekat 1-2 tahun ni perang kat Ukraine ni, anda akan tahu bagaimana perang Rusia Ukraine ni sebelum ni. Sekarang ni dekat Parlimen Rusia membincangkan untuk menghantar askar reserve mereka yang berada di border ni. Ramai sangat. Duduk dah, kematu dah. Duduk kematu askar reserve mereka. Kematu dah duduk lama sangat. Bagi hantar warisan hadapan. Habiskan terus Ukraine ni.
Tapi ada general-general Rusia ni cakap jangan, relax dulu. Jangan, relax dulu. Mereka dah menang sekarang. Mereka dah maju. Jadi tak payah nak cepat-cepat sangat game over. Slow-slow. Okey, lagi daripada yang mesej Mr. Ura ni, adakah Rusia membunuh orang awam di Ukraine? Ini Governor Kiev, Klitschko, champion boxing Ukraine. Klitschko nama dia. Pergi check kat YouTube. Champion. Dia cakap apa? Keluarlah daripada Kiev. Keluar daripada Kiev. Dah tak ada elektrik. Keluar. Bahaya. Jangan sejuk. Boleh membunuh. Keluar. Carilah kat mana tempat ada gas, ada elektrik kat dalam Ukraine. Larilah kat situ. Siapa yang bagi amaran? Rusia lah. Clear kan. Kiev, aku nak serang ni. Keluar. Mereka bagi amaran. Bukan main tabur je. Okey, jadi Mr. Ura nasihatkan. Yang mana ingat Mr. Ura ni pro Rusia ke, pro ni ke, pergi cek video Mr. Ura sebelum-sebelum ni. Pergi cek dan anda dengar, anda akan faham. Oh, 33,000. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. 33,000 like. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Hari ni agak ramai yang masuk live Mr. Ura. Tahniah. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Tapi itulah, kalau dapat masuk WhatsApp group, hari-hari Mr. Ura bagi anda sarapan, berita pagi-pagi, lagi best kan. Mesej kat inbox Mr. Ura WhatsApp, Mr. Ura akan bawa anda masuk dalam WhatsApp group. Kalau agak-agak wasabi dah tak boleh muat lagi, Mr. Ura akan buat baru punya, buat Instagram. Mr. Ura rasa lagi ramai boleh masuk. Tapi RM30 setahun. Support Mr. Ura. Tu je harapan. Okey. Dan dah habis cerita pasal peminat yang ingat Mr. Ura ni tepuk tangan untuk rakyat biasa KIA. Mr. Ura ada nampak berita orang lain dia cakap. Oh. Aiman, ini berita bila Aiman Ini Mr. Ura rasa yang tempoh hari tu ada satu orang mesej Mr. Ura tempoh hari. Habis kapal tangki Rusia kena tahan. Rusia tak melawan pun. Kalau dekat Black Sea ni, kalau kapal tangki Rusia kena bom, Uncle Sam, negara Europe semua akan cakap, oh Ukraine bom. Ukraine yang bom. Jadi Rusia tak boleh cakap apa-apa dekat kawasan Black Sea. Tapi kalau kat luar, yang tempoh hari tu, yang kena tahan dengan kapal peronda Uncle Sam tu, itu kapal tangki bendera, taruh bendera Rusia. Tapi rakyat Rusia ada 2 orang je kerja. Yang selebihnya rakyat Ukraine yang kerja kat dalam kapal tangki tu. Itu bukan kapal tangki Rusia. Itu propaganda. Itu propaganda. Mereka belum berani lagi nak tahan, nak musnahkan kapal tangki Rusia yang berada di luar. Hanya di Black Sea saja kena. Faham tak? Mereka belum berani lagi. Try lah. Cuba. Come. Medvedev dah cakap. Try. Medvedev dah cakap dah try. Yang hypersonic, oreshnik tu untuk apa? Ni Rusia cakap. Lepas ni Rusia akan memperkenalkan
hypersonic yang terbaru, Zircon. Memperkenalkan Zircon yang terbaru. Zircon hypersonic. Dan Zircon ni standard dia macam Oreshnik, standard dia macam Qingdao. Okay, sama standard, hypersonic. Tak ada Assalamualaikum, tak ada alam. Okay, dan misal ni boleh dilancarkan daripada dalam laut, daripada atas laut, daripada jet pejuang pun boleh lancarkan. Rusia cakap akan memperkenalkan misal yang baru. Baru je announce Rusia. Jadi dah 3 ada. Kenapa di Venezuela Putin diam? Tiada bertindak apa-apa. Kan rakan kongsi. Puteri, Venezuela ni, Rusia cakap, Venezuela is Venezuela. Venezuela is for Venezuela people. Ini Rusia cakap. Awak ingat Venezuela ni anak ayam ke apa? That's why join my Wasabi group, RM30 setahun, dan awak akan tahu hari-hari apa cerita berita terbaru. Bukan berita dah. Berita Mr. Ura ni berita yang terbaru tau. Yang semalam, yang beberapa jam berlaku, Mr. Ura cerita hari-hari. Bukan berita tahun lepas, 5-6 tahun. Mula-mula Mr. Ura punya channel yang Mr. Ura buka, mula-mula nama dia Update Dunia. Maknanya update tentang dunia, berita-berita Wall Street Journal, apa semua Mr. Ura akan sediakan untuk anda. Join Wasabi Group. Ramai-ramai join. Okay. Venezuela is for Venezuela people. Bayangkan tempoh hari. Trump. Masih Cheng. You orang Cina ke Cheng? Dia jawab sikit, mesej orang Cina ke Cheng? Okay. Trump panggil syarikat-syarikat minyak US yang terbesar. Okay. Mereka panggil, okay. Jadi apabila dah panggil, meeting. Syarikat besar ni cakap apa? 200 bilion diperlukan untuk invest dekat dalam Venezuela ni. Invest lah dalam Venezuela untuk minyak dia. Tapi buat masa ni tak boleh lagi. Kenapa? Mereka nak Venezuela tu terbaring seperti Iraq, terbaring seperti Syria. Faham tak? Kalaulah dekat Venezuela ni bukan satu kumpulan je, banyak kumpulan gerila-gerila yang bersenjata. Venezuela ni 3 ke 4 kali besar daripada Vietnam. Dah macam Vietnam, hutan dia hijau. Amazon. Amazon. Sungai terpanjang di dunia. Jadi kalau kau nak sedut minyak dia, kau ingat kau boleh sedut je. Kau ingat gerila-gerila ni semua tidur. Mereka akan melawan. Sampai Trump cakap, lepas tahun habis, dah tak ada apa-apa lagi kat Venezuela. Dia tahu sekarang kat Venezuela lepas tahun dah habis, tak boleh lagi cerita pasal Venezuela. Kerana apa? Kau ingat senang nak lumpuhkan mereka tu. Macam Iraq ni dah terlalu lama perang. Macam-macam dah, macam rojak dah kat sana. Mereka jadikan isu agama Syiah dengan Sunni ni supaya bergaduh. Hanya Saddam Hussein saja boleh arwahnya Saddam Hussein saja boleh neutralkan Iraq. Kalau dia ganas,
Jadi Venezuela ni baru. Macam mana nak cakap Rusia tak tolong? Awak lihat hari tu, ketika hari Maduro dicolek. Okay? Ketika hari Maduro dicolek. Mungkin banyak orang tak tahu lah. Macam tadi pun yang komen tu tak tahu apa-apa kot. S-300 Rusia ada. Ada S-300 nak mempertahankan Venezuela ni. 300-400 kilometer setakat. Kan berapa kilometer saja kapal perang US tu ada dekat laut. Berapa kilometer je, tak silap 15 ke 20 kilometer lah. Semua orang pun tahu kapal perang US ada dekat sana. S-300 berapa ratus kilometer boleh terbang. Berapa ratus kilometer boleh terbang. Kau tekan butang je. Ini adalah kata siapa? Kata Alaudinov. Alaudinov, dia adalah komander Chechen. Askar Chechen di Rusia. Tekan butang aja. Yang tekan butang pun dah makan dedak. Macam mana? 20 kilometer, ya. Cemat, masih cemat. Okey. 20 kilometer. Jauh ke? 200-300 kilometer. 20 kilometer pun kau tak boleh tembak. Pasal apa? Butang tu kau tak tekan. Yang tekan tu dah makan dedak. Jadi kau nak salahkan siapa? Sebab tu Rusia cakap Venezuela is for Venezuela. Venezuela is for Venezuela people. Kalau aku bagi kau tak pakai, nak cakap macam mana? Faham tak? Kena sabotaj lah. Ajman, bukan kena sabotaj lagi. Bayangkan kalau satu badan ketenteraan dah kena bagi dedak. Macam tu lah sekarang Iran nak kena buat. Iran hadapi. Mereka cuba jatuhkan kerajaan Iran dengan dedak. Okey. Rasuah. Tapi taklah banyak sangat. Ni kira tak adalah semua rakyat Venezuela kena rasuah. Tak ada. Yang pakar-pakar penting ni, yang pegang butang ni, jadi kau nak bantu macam mana? Jadi terpaksa lah. Cari jalan lain. China, okey tak apalah. Aku tak beli minyak Venezuela pun tak apa. 25% je apa yang China beli daripada Venezuela. 25% China beli daripada Venezuela untuk kegunaan China. Tapi 70% yang Venezuela jual minyak dia kepada China. Ini 70% kalau Uncle Sam dapat, Trump dapat, happy dia. Tu aku dapat. Orang beli US dollar lagi. Tapi China pula cakap, apalah, aku beli dengan Iran sudahlah. Habis cerita. Kita tak tahu bila Venezuela akan melawan balik. InsyaAllah Venezuela, rakyat Venezuela kuat. InsyaAllah. Pergi tengok cerita cowboy sudahlah. Macam mana Mexico tembak-tembak pakai pistol. Rakyat mereka pun semua ada pistol punya tau. Mereka pun belajar benda ni semua. Macam kita main panah je. Orang awam main panah pun alhamdulillah lah. Panah pun panah juga. Belajar jangan lupa Kalau ada peluang belajar memanah, jangan lupa Okey teman-teman. Okey. Tentang Venezuela dah selesai Kita dah tak boleh selamatkan Venezuela. Kerana apa? Venezuela is for Venezuela people. Itulah yang terbaik. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Okey. Surah rasa berita pun Surah dah habiskan. Selama 1 jam 14 minit. Masya Allah nak pergi.
Okay, kita cerita sedikit je lah tentang Gaza lah. Gaza sedikit Sekarang seraya sedang menunggu green light daripada masih join Nida, masih, tapi jangan lupa join WhatsApp group, Wasabi group itu lebih buatkan Mr. Ura lagi happy lah. Join Wasabi group. Cukupkan 50,000 lah hari ni, 50,000 like lah. Lagi sikit saja teman-teman. 50,000 like. Jadi seraya tengah tunggu, kan tempoh hari Setan Yahoo kan pergi dekat US kan, jumpa. Jadi seraya tengah tunggulah green light daripada Trump lah untuk serang Gaza balik. Okay, mereka nak serang Gaza balik. Sebab tu apabila phase 2 ni tak jadi, belum buat lagi, macam mana? Yang dekat Iran tunjuk perasaan tu, besar-besar tu, sokong Gaza lah. Yang dekat Yaman, berjuta orang pergi kat jalanan tu, sokong Gaza lah. Habis mereka minta Hamas untuk bagi senjata semua. Pistol air kena bagi juga ke apa? Hamas cakap, aku akan bagi senjata berat aku. Senjata berat aku akan bagi. Senjata berat tu apa? Senjata berat apa? Misal 60 kilo, 50 kilo misal mereka akan bagi, serahkan. Tapi senjata ringan, Hamas tidak akan beri. Mereka masih nak memegang senjata. Ahmad, kena sabar Ahmad. Ahmad kena sabar. Ahmad 788. Negara lain sibuk atur strategi perang. Panglima Malaysia sibuk. Ahmad, kita ini semua kadang-kadang banyak propaganda. Propaganda maaf tempoh hari kadang-kadang fikir tempoh hari siapa yang pergi jumpa Putin tu? Siapa ingat siapa yang pergi jumpa Putin tempoh hari? Siapa jumpa Putin tempoh hari? Siapa jumpa Putin? Untuk apa? Mr. Ura dapat rasakan persenjataan. Jadi mereka sekarang bila dah nampak persenjataan ke teknologi ke apa ke, mereka dah nampak, oh Malaysia dah pandang persenjataan teknologi Rusia bahaya ni. Nanti customer aku lari lah. Propaganda, campak propaganda, kasih goyah. Faham tak? Mereka akan lakukan apa saja. Yes, desperado. Mereka cuba goyangan tanpa anda sedari. Yang kita pula, rakyat, terpekik terlolong kita ditidurkan. Tapi misi tu ada. Visi tu ada. Tapi diruntuhkan oleh orang-orang yang lemah semangat, tak pandang hadapan. Faham? Masih desperado. Dia komen lah siapa yang pergi kat Rusia tempoh hari. Anda tahu tak, anda beli senjata daripada Uncle Sam, berapa sebiji? Harga dia juta US dollar. Satu Patriot misal je juta. Kalau anda beli dengan China, anda beli dengan Rusia,
Tak lama lagi anda boleh beli jet pejuang daripada India. Sukhoi. India buat. India pun sekarang kena taruh juga pasal nak join BRICS sangat. Kena taruh. Orang komen macam-macam lah. India nak jatuh lah, inilah, itulah. Kenapa? BRIKS. BRIKS. Jadi kita jangan jadi orang-orang macam tu yang senang diracun dan menghancurkan visi-visi itu. Jangan kita jadi. Kita buat apa sekarang? Buat bodoh. Buat bodoh. Kalau boleh, yang mana ada duit, bukalah company. Buat drone yang boleh bawa 50, 60 kilo. Bukan beli daripada Thailand ke apa, bukan. Buat sendiri. Untuk jual dengan negara luar. Itu yang lebih penting. Aiman, China murah. China murah. Rusia. Bukan murah sangat lah. Okey lah. Harga masuk akal lah kan. Harga mercun raya pun dah mahal. Kan. Okay, jadi kita jangan. Sebab tu Mr. Ura tak suka cerita pasal dalam Malaysia. Takut hati anda terluka. Terluka kerana saya tak pernah cakap dengan anda siapa saya undi. Undi itu rahsia. Okay. Saya pandang depan. Kalau tak sampai bila-bila pun kita begitu je. Kita begitu je. Tak sampai bila-bila. Okay. Alright. Dah 50,000. Masya Allah. 52,000. Like. Masya Allah. Terima kasih. Banyak-banyak semua. Jangan lupa join Wasabi Group Mr. Ura. Share dekat inbox. Hari-hari sarapan pagi berita. Cuma hari itu je lah Mr. Ura tertidur sampai pukul 8. Tak dapat upload awal. Biasa sebelum pukul 7 dah upload dah. Hari tu terlambat. Kadang-kadang kalau berita baik banyak Mr. Ura upload pukul 2 pagi, 3 pagi. Until you don't know what time I sleep. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Ura everybody. Terima kasih.